Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, so di sambungan daripada video sebelum ni yang buat pemasangan dekat Pahang Bentar tu kan. So jadi kami pun on the way pergi ke Pasir Mas, Kelantan, untuk pemasangan Starlink lah. Okay, cuma itulah, rasanya macam tak sempat untuk pemasangan hari ni. Tapi kami pergi dulu ke lokasi. Mana yang boleh buat, kami buat dulu lah. Sebab daripada perjalanan tadi tu, sepanjang perjalanan tu hujan je. Sampai sudah ni hujan berhenti. So kita tengoklah apa yang boleh kita buat hari ni. Kalau boleh saya nak persiapkan sepenuhnya. Kalau tak boleh, sambung esok lah. Okay, jom, let's go. Okay guys, saya pun hampir sampai dah ni. Tak jauh dah, lebih kurang 2 minit, 1.2 km. Tapi saya pun tak pasti kenapa abang ni nak pakai Starlink, sebab di sini ada pencawang. Okay, so saya dah buat speed test tadi. Sebenarnya plan saya ni ada cap sikit lah. Okay, kalau nak ikutkan boleh pakai model SIM card, tapi abang ni nak terus kepada Starlink sebab saya rasa mungkin dia tiada masalah untuk bayar komitmen tu. Jadi mungkin abang tu tak bertanya dengan saya dulu kan. Dia kata nak pakai Starlink kan. Tapi tak apalah, kalau ikutkan okey sangat dia pakai Starlink. Cuma daripada kes internet, isu internet kat tempat abang sebenarnya okey. Cuma mungkin dia tak kisah tentang kos kan. Jadi saya pun install dah Starlink ni. So kita pun dah sampai dah. Rumah dia ni, betul lah, rumah dia ni dekat tepi jalan. Saya rasa yang warna biru ni. So kita tengok dulu apa yang boleh kita buat dekat tempat rumah ni. Dan nanti kan baru kita settlekan masalah lah. Okay. Jadi gambar ni dia tuan, tuan. Betul. Kalau ikutkan Bumong biru, ayalah betul lah. Okay, so kita dah sampai dah rumah akak ni. Tapi yang ni, ni adik Adik. Ni adik kepada abang tu lah. Abang tu tak ada. Okay, so nak siap-siapkan dulu. Untuk tempat ni, dia dekat tepi jalan di rumah ni. Okay, tapi untuk coverage internet dia okey. Cuma dia orang memilih untuk pasang Starlink lah. So saya cadang nak pasang kat belah atas sana. Pada pasang nanti kita buat speed test. Okay, jom, let's go. Okay, sekarang kita nak buat pemasangan Starlink. Aku nampak mendung lah ni. So kita cuba secepat mungkin untuk pasang Starlink. Okay, yang seronok dia dekat tempat ni adalah lokasi dia lah. Sebab masa abang ni hantar video menggunakan drone tu, saya dah rasa terlampau cantik sangat tempat ni. Anda boleh tengok view ni daripada atas. Belakang tu boleh, saya tak pasti tu sawah padi ke apa. Rasa macam sawah padi tu. Ingat-ingat lupa dah tempat ni. Mungkin ada benda yang melupakan kami lah sampai dekat sini. So kalau anda tengok, lokasi ni tiada masalah sangat. Okay, so untuk pemasangan Starlink dekat lokasi ni, kalau nak ikutkan taklah sepayah manalah. Tapi kita akan cuba yang paling terbaik untuk kita dapatkan signal yang paling cantik lah untuk lokasi ni.
Jidat dulu. Yang lain manjat ni, yang nak pasang manjat-manjat ni, hati-hati lah. Selawat bro, insyaAllah. Minta Allah mudahkan urusan kita lah. Apa juga pekerjaan, minta Allah mudahkan urusan kita lah. So saya nak setting. Tengok okey ke tak okey. Nak ketat tak? Macam payah. Oh, dah. Oh, saya nak matikan dulu. Lepas tu dia baru kita buat speed test lah. Untuk lokasi ni sebenarnya kedudukan dia punya kedudukan apa lokasi dia ni, dia dekat tepi jalan tau. Yang bagus dia tak ada masalah internet pun tempat ni. Cuma mungkin dia nak fiber tak ada kat sini. Saya tengok pun tak ada kotak fiber sini. Itulah nak jadikan cerita dia. Abang ni dah beli Starlink, mungkin dia berminat dengan Elon Musk atau menyayangi Elon Musk. So abang dia beli Starlink. Tapi Starlink ni berbaloi lah. Kalau akan datang besok nak pindah, tak pening kepala lah. So kita tengok berapa kelajuan speed test ni. Sebab saya kat atas bumbung, so mungkin ada kurang sikit result dia. Ini kelajuan Starlink di Pasir Putih. Masih kat atas tau. Saya kat atas ni. Ini pun kelajuan dia kat atas ni pun 300. Router Starlink tu ada kat bawah sana. Ada kat bawah sana. Macam ni pun 300. Memang padu lah. Sekali memang padu lah. So mana yang ada masalah internet, yang rasa duduk dalam hutan, lebih kurang ni dia kelajuan dia. Saya pun biasa masuk hutan, masuk site kan. So Alhamdulillah Starlink ni tak pernah mengecewakan lah. Yang penting ada power saja. Okay, kita test lagi Starlink Gen 3. Kita tengok berapa kelajuan dia. Ni tengah-tengah angin-angin kuat ni kan, nak short sikit lah. So anda tengok kelajuan tu akan berubah juga. Sebabnya setiap kali berubah kelajuan tu kadang-kadang ada faktor. Kalau ada halangan angin ke, ada halangan kapal terbang lalu ke, apa benda yang menghalang daripada antena dia nak receive signal, okay, dia tetap ada goyang sikit benda yang wireless ni. Frekuensi benda wireless, benda yang tak stable. Nak stable, contoh macam ni, pakai LAN cable yang dah disediakan. Okay, dia lebih stable lah. Sebab tu router tu boleh dapat speed yang lebih baik. So lebih kurang 20 Mbps. Untuk upload, download dia lebih kurang 200 lebih ke 300. Nanti kita buat sekali lagi. Sebab saya pun kejar masa. Sekarang dah pukul apa tengok? Pukul 5 saya nak kejar sebelum buka. Tok pun tengok muka dah penat sangat tu. Bersafir kami hari ni. Okay, jom. Okay, untuk lokasi di rumah abang ni, kami menambah satu lagi AP menggunakan router, iaitu saya gunakan router BE3600 daripada TP-Link lah. Sebabnya rumah abang ni besar, jadi saya pun dah pernah test menggunakan router ni, dia boleh pergi lebih jauh. Dan juga untuk capaian connect dengan CCTV nanti, kita akan dapat signal yang paling jauh lah. Sebab router daripada Starlink ni sebenarnya tak boleh pergi jauh. Walaupun keluaran yang baru ni, tapi still kena pakai lagi router tambahan untuk luaskan coverage Wi-Fi. Okey, untuk tambahan pula di rumah abang ni, dia ada request lah untuk pemasangan CCTV lah. Jadi saya suggest kepada abang ni menggunakan solar lah. Sebabnya kalau katakan kalau nak buat pakai untuk network IP camera, dia memerlukan kos yang lebih tinggi sikit. Lepas tu masa yang diperlukan pun tak boleh saya siapkan dalam sehari ni lah. Cadangnya memang saya nak siapkan dalam sehari ni. Tapi memandangkan tempat ni pun lokasi dia tak ada masalah pelindung sangat, untuk dapatkan cahaya matahari apa semua tu lebih daripada mencukupi lah untuk charge balik kamera solar ni lah. Jadi saya ambil TP-Link ni sebabnya daripada segi warranty dia, dan juga pada pengalaman saya lah, untuk pemakaian daripada CCTV daripada TP-Link ni,
Satunya memang gambar dia lebih jelas lah. Dan yang keduanya application dia tak banyak bercampur. So kalau anda gunakan TP-Link, satu model tu boleh gunakan apps yang sama lah. Lagi satu kita boleh PTZ control CCTV ni untuk kita pastikan keadaan di sekeliling dapat gambar yang paling baik lah. Bang, CCTV yang belakang tu dah pakai CCTV yang nombor 3 sebelah sana. Jadi saya rasa sini tak ada function ni. Kalau letak sini, so saya cadang, saya letak kat ujung ni bang. Saya letak kat sini. Yang sini akan nampak lah view sini lah, dengan sebelah sana lah. So saya akan letak tepi ni CCTV tu kat ujung ni. Okay, so sekarang ni saya buat speed test. Okay, untuk router yang saya cadangkan TP-Link ni, coverage dia memang boleh pergi terlalu jauh lah. So kalau nak ikutkan daripada tengah-tengah rumah tu, untuk dapat sekeliling menggunakan wifi daripada TP-Link ni, saya boleh dapat sampai ke seberang jalan lah daripada rumah abang ni. Kalau menggunakan router daripada Starlink tu sendiri, dia yang terbaru ni saya rasa dia boleh pergi jauh lagi. Cuma dia tak boleh mendapatkan wifi yang sama macam kita pakai router lah. Sebab tu kalau beli router, anda beli router, anda kena pastikan kalau katakan tak berapa kuat untuk coverage wifi dekat rumah anda tu, mungkin rumah double story ke atau rumah yang square feet dia besar, anda kena buat tambahan router untuk pastikan coverage yang anda boleh dapat wifi tu lebih jauh dan lebih kuat daripada luar rumah lah. So sebenarnya apa yang saya cadangkan ni adalah kepada pengalaman. Dan yang keduanya, bila kita pasang wifi ni, kebanyakan orang dia akan minta untuk jimatkan kos. So apa yang saya cadangkan adalah untuk jimatkan kos lah. Daripada segi speed bukan masalah sangat, cuma daripada segi penggunaan tu adalah lebih penting lah. Berbaloi atau tak, terpulang kepada kos yang anda akan keluarkan. Dan merah hijau baru setting balik. Okay guys, so kami dah pasang 4 biji CCTV pemantauan. Abang ni nak add on sekali. Okay, yang ni CCTV solar. Okay, ada 1, 2, 3, ada 4, 1 lah. Okay, untuk result speed test lah, yang satu menggunakan TP-Link BE 3600. So saya kalau pakai TP-Link ni, yang saya ambil yang paling latest lah. Sekarang ni saya dekat luar. Okay, TP-Link tu ada di blocking. Biasanya kalau signal macam ni, dia takkan masuk dalam rumah sangat. Kalau anda tinted, dia memang takkan masuk lah. So kita tengok berapa kelajuan dia dapat menggunakan wifi TP-Link. Oh okay, sorry silap, ni bukan, dia kena pakai ni. So saya ubah balik, buang balik semua. Okay, SpaceX Starlink. Tengok berapa kemampuan dia. Kalau Starlink punya router ni, dia tak boleh dapat speed macam ni. Padahal router Starlink tu dekat depan pintu tu. Okay, dia tak boleh dapat speed macam ni. Sebab tu saya kata, kalau anda kata kalau nak pakai internet, nak stabil, pakai router. Router ni memang khas untuk bagi wifi dan anda boleh control dia punya bandwidth lah. Okay, ni waktu pun dah maghrib ni, nak berbuka lagi 4 minit ni. So jadi saya buat konten lagi. Jadi kita ambil video-video sikit dulu sebelum nak belah. Okay, so kami pun dah buka puasa, nak stay sini lah. Okay, jom. Okay, so kita pun nak beredar dah. So Starlink ni tadi kita dah try time hujan, pun kelajuan amat mengagumkan. Okay, insyaAllah kami nak pergi ke KB, jumpa dengan sahabat-sahabat. Okay, so tak ada apa lagi dah, kami pun nak beredar dah. Okay, selamat berbuka puasa kepada anda semua. Okay guys, so hari ni Tok banyak bantu saya hari ni Gila, kami penat hari ni 2 tempat hari ni kami balon. Yang ni jam dah nunjukkan pukul 7.20 nak buka puasa dah. Okay, so
Alhamdulillah rumah abang ni, Abang Syuk ni tak ada. So insyaAllah kalau ada rezeki nanti Abang Syuk kalau boleh jumpa saya lah. Okay, so kita untuk lokasi ni macam saya bagi tahu awal video tadi. Okay, di sini tiada masalah untuk penggunaan internet, modem, SIM card ataupun handphone lah. Akan tetapi saya rasa Abang Syuk ni dia ada lebihan sikit. Okay, so dia nak pastikan internet tu tak ada masalah dan tak payah guna hotspot. Okay, yang ni adalah speed internet di luar jalan rumah Abang Syuk ni menggunakan Unify. So telco ni semua sama dia. Yang saya pakai ni semua sama. So speed test average antara 110, 120 sehingga 80, 90 lah. Ini untuk 4G plus saja kawasan dia. Tempat ni tiada 5G. Okay, so Alhamdulillah kita dah selesai dah. Dan kami pun ucapkan terima kasih kepada Abang Syuk kerana menggunakan servis saya. Okay, so insyaAllah kalau katakan lepas raya lah, saya rasa saya nak buat lagi lepas raya. Kami pun ada banyak Pak An pun nak balik kampung awal. Saya pun ada 1-2 job yang nak dibuat ni, tapi buat seorang-seorang dia tak ada. Dia saya pilih-pilih tempat je lah kan, yang boleh buat seorang. Okay, okay, pada siapa yang berminat untuk buat pemasangan parabolik, yang nak COD modem, yang nak dapatkan servis khidmat pemasangan wifi saya, okay, di seluruh Malaysia, insyaAllah kalau Sabah Sarawak tu ada 1, 2, 3, 4 tempat untuk pasang Starlink, saya akan buat lah. Okay, pada siapa yang berminat nanti boleh PM nombor WhatsApp tu. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.